hari ini. Hari ini hari yang second last, besok hari akhir. Dan hari ini bermula pagi tadi, kita mendengar jawapan-jawapan daripada pihak Esko Kajian Negeri apa yang dibangkitkan oleh rakan-rakan media. Okay. Sorry. Saya kata tak apa. Ni bukan online. Okey, apa pun saya ucap terima kasih banyak. Kalau kita lihat dalam persidangan di Pahang ni agak berbeza sikit lah dengan beberapa tempat lain, sidang-sidang DUN lain, termasuk juga Parlimen, di mana lebih fleksibel. Saya melihat dalam konteks positif lah, di mana kadang-kadang waktu kita bahas, kadang-kadang terus dijawab, terus dia ada interrupt sebagainya, dan kadang-kadang apa yang kita bangkit itu dia terus jawab pada waktu itu. Sebagaimana kata speaker, takut lupa. Tapi kalau begitu sebenarnya dia mengganggu flow kita lah, masa kita dan sebagainya. Biasanya Esko ataupun pihak kerajaan akan diberi ruang pada hari akhir ataupun macam hari ini untuk menjawab segala apa yang dibangkitkan oleh pembahas oleh Adadun. Tapi apa yang berlaku di Dewan Pahang ni, hari akhir itu sebab soalan sebahagian tu dah direspon pada waktu berucap. Jadi tak banyak. Jadi penggolongannya lebih kepada cerita apa dia nak buat. Apa Esko tu nak buat, planning kementerian dia punya agensi dia dan sebagainya. Dia tidak menjawab soalan apa yang dibangkitkan sebab mungkin kerana faktor tersebut. Tapi kita lihat ada canggung sikit lah. Sepatutnya penggolongan itulah waktu terbaik Adadun atau Esko menjawab apa yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Tapi ini banyak ruang. Saya kira 2/3 masa diperuntukkan lah apa cerita apa dia nak buat. Planning dia, apa agensi bawah dia nak buat dan sebagainya. Dan sikit sangat yang disentuh tentang apa dibangkitkan oleh Adadun kita. Sekali lagi yang saya tengok, dalam perbahasan pada kali ini, pada pagi tadi, ada timbul beberapa isu yang saya fikir kita telah bangkitkan, termasuklah isu tentang pagi tadi tentang apa yang berlaku yang dibangkitkan dalam bentuk soal jawab lah, yang ada yang saya timbulkan ialah berhubung dengan isu apa pagi tadi saya bertukar soalan tentang ni pelaburan. Kalau kita lihat ada beberapa perkara yang telah pun diulas beberapa kali, dan kerana itu kita tengok jawapan pada sesi petang ataupun siang ini tidak begitu, agak hambar lah. Sekarang data tak banyak perkara yang menimbulkan dibangkitkan oleh Adadun kita. Itu yang saya nak kaitkan. Mungkin Wabi Andan ada nak bangkitkan sikit. Okey, baik. Secara keseluruhannya apa yang kita cuba untuk nak bawa kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan rakyat di dalam Dewan ni, terutama sekali banyak yang telah dibangkitkan, tapi seperti mana disebut tadi, kadang-kadang tak sempat masa Esko nak menjawab perkara-perkara yang dibangkitkan tu sebab mereka banyak menggunakan ruang itu untuk cerita apa yang dia nak buat. Jadi kadang-kadang dia kata nak bagi jawapan bertulis. Cuma kita harap betul-betul berlaku lah sebelum ni, sebab bila kita kata jawapan bertulis tu, kadang-kadang kita tak dapat jawapan bertulis itu. Jadi apa yang dibangkitkan tergantung sebegitu saja, tidak ada penutup. Jadi saya rasa perjalanan musyawarah okey dari segi peraturan dan sebagainya, kita lihat teratur baik dalam Dewan kita dan kita harmoni. Di Pahang ini tidak ada orang kata apa kecoh ataupun ada perkara-perkara yang perbalahan yang melampau dan sebagainya, tidak ada. Kita berbincang dan juga berbahas dalam keadaan sangat baik dan harmoni kedua-dua pihak. Kami di peringkat perbankan pun kita menerima apa teguran yang diberikan oleh pihak kerajaan. Ada masanya kita silap juga dari segi fakta, kedataan dan sebagainya kerana kita mungkin salah dapat maklumat. Tapi semua itu dapat kita atasi dengan cara harmoni. Cuma apa yang saya nak sebut adalah oleh kerana apa soalan-soalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli Dewan kadang-kadang tidak dijawab secara terus daripada Esko. Jadi ini sedikit apa yang kita rasa agak terkelan juga lah. Sebab bila
Kita tunggu Exco menjawab tapi tak ada jawapan. Tiba-tiba dia tutup gitu je. Jadi ada beberapa tadi yang kata nak jawab secara bertulis. Cuma kita harap ianya betul-betul dapat jawapan bertulis. Kita bersangka baik ni, kita harap dia dapat jawapan bertulis. Okey? Ada soalan? Tan Sri, semalam Tan Sri Johari ada menyebut yang Blok Pembangkang di Dewan Rakyat telah menghantar surat permohonan penukaran Ketua Pembangkang. So, dan Sri boleh komen. Ya, kita telah pun maklum di awal bahawa Ketua Pembangkang telah pun dikosongkan oleh Dr. Sri Hamzah, dan kita telah pun hantar surat resmi kepada speaker memaklumkan tentang peletakan pengosongan tersebut. Cuma buat masa ni kita belum menamakan pengganti sebab kita fikir sidang Dewan Raya akan bermula pada bulan 6 nanti. InsyaAllah menjelang sidang tu kita akan namakan. Tak ada isu kalau kita nama sekarang pun sidang Dewan Parlimen pun tak berjalan. Jadi kita akan adakan mesyuarat. Hari Sabtu ni mesyuarat Perikatan Nasional Majlis Tertinggi akan diadakan dan insyaAllah ada beberapa perkara yang akan kita putuskan dalam mesyuarat tersebut lah. Jadi telah pun kita maklum bahawa kekosongan tersebut dan cuma kita belum maklum siapa akan mengisi Ketua Pembangkang. Mungkin ada pertukaran seat nanti sebab dia berbeza. Adakah sebab ada tim riset? Saya jangka begitu sebab bila perubahan contohnya Ketua Pembangkang tentu ada perubahan. Yang keduanya pengurus CPN. Dulu Tan Sri Muhyiddin duduk nombor 2 tu sebagai pengurus Perikatan Nasional, sekarang pengurus Perikatan Nasional bertukar. Ada kemungkinan bahawa akan ada rearrange balik tentang sitting di dalam Dewan Rakyat. Ada bayangan daripada masa untuk Ketua Pembangkang? Buat masa ni saya rasa saya hold dulu, tapi memang dari segi permintaannya supaya PAS menerajui Ketua Pembangkang. Dan kita pun dah ada keputusan, sebenarnya dah ada pengumuman pun untuk jawatan ni dari segi parti lah. Cuma nama belum. Sri nak tanya pasal ni perkembangan isu YB ni kawal lah. Ya. Macam dia dah minta maaf tapi adakah dengan cara dia minta maaf tu pasti tak akan ambil tindakan gantung atau tidak dia. Kita begini, ialah pertama sekali kita buat teguran. Dan bila teguran tu diterima dan dia pun mengakui kesilapan, khilaf, dan dia pun telah buat kenyataan resmi, memaaf dan menarik balik kenyataan dia. Saya fikir bagi kita orang dah salah, dia mengaku kesalahan dan minta maaf, saya kata memadai. Kita dengan Tuhan pun kalau kita lihat kita salah, kita minta ampun, kita bertaubat pada Allah Ta'ala, kita baiki. Kalau kita bertindak dalam konteks buat masa ini, saya fikir parti kita terima dia punya kenyataan dia, mengaku kesilapan, membetulkan dan mohon maaf. Saya fikir buat masa ini dia itulah yang terbaiknya. Kalau kita buat salah, kita mengaku dan kita minta maaf, kita tarik balik segala kenyataan tersebut. Ada pihak yang minta kalau boleh jangan jadikan benda ni biasa buat, minta maaf, buat lagi. Ya, sepatutnya begitu semua orang. Kadang-kadang kita harus akui bahawa apa yang dibangkitkan itu dengan persepsi yang digambarkan itu kadang-kadang bila dalam ucapan kesilapan memang manusia akan sekali buat silap. Tapi saya fikir dia ni kali pertama pun. Kali pertama buat melakukan kesilapan begini. Silap dalam kenyataan fakta-fakta yang dibangkitkan. Sebab biasanya sahabat-sahabat Rasulullah ni cerita-cerita zaman jahiliah dia tu biasanya tidak diungkit balik. Dan kecuali ada nas, ada hadis sahih cerita tentang perkara tersebut. Kalau tidak ada satu hadis-hadis begitu ialah hadis dhaif, dianggap dhaif kerana berlaku zaman jahiliah. Dan Allah Ta'ala telah pun mengampuni sahabat-sahabat Nabi setelah dia masuk Islam, dia sahabat Rasulullah, maka kesalahan dia zaman jahiliah tu telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu lebih baik mungkin kalau kita nak cerita zaman-zaman jahiliah seseorang itu tak perlu sebut highlight nama lah. Lebih baik kita nak, kadang-kadang kita nak sebut dalam konteks pengajaran. Tapi keburukan seseorang bukan sahaja sahabat Nabi, zaman kita pun mungkin zaman dulu kita pernah buat begini, tapi kalau kita nak cerita tak payah sebut nama. Melindungi nama dia sebab mungkin dia bertaubat pada Allah
Allah dah terima taubat dia. Macam Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar ni kita tahulah orang jamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu bagi saya kesilapan yang dibuat itu sebagai pengajaran kepada orang lain lah, kepada kita semua. InsyaAllah. Soalan. Ya. Terima kasih.